Kepada Zam Rurin. Bang. Baiklah, sekarang kita akan teruskan dengan penyampaian hadiah untuk kategori speaking, acara speaking kategori 4 hingga 6 tahun perempuan. Tempat ketiga jatuh kepada adik Mahdia Nur Husna binti Muhammad Nur. Berikan tepukan pada adik Mahdia Nur Husna. Tempat kedua adik Mariam binti Amir. Dan juara speaking 4 hingga 6 tahun jatuh kepada adik Lili Sofia binti Ahmad Mustafizul.